Legenda tak akan mati. Siri 7. Sibil Kathigasu. Ada pejuang mengangkat senjata. Ada pejuang mengangkat harapan. Sibil Kathigasu mengangkat kedua-duanya. Sibil Medan Deli Kathigasu dilahirkan pada 3 September 1899. Beliau merupakan seorang jururawat dan bidan yang berkhidmat di tanah Melayu ketika zaman pendudukan Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Namun, beliau bukan sekadar seorang petugas kesihatan. Ketika rakyat hidup dalam ketakutan di bawah pemerintahan tentera Jepun, Sibil bersama suaminya, Dr. Abdon Clement Kathigasu, secara rahsia membantu anggota gerila anti-Jepun dengan memberikan rawatan perubatan, ubat-ubatan, makanan serta bantuan komunikasi melalui radio sulit. Perbuatannya akhirnya dihidu oleh pihak tentera Jepun. Beliau ditangkap oleh Kempei Tai, polis tentera Jepun yang terkenal dengan kekejamannya. Walaupun diseksa dengan begitu dahsyat selama berbulan-bulan, dipukul, disoal siasat dan didera, Sibil tetap enggan mendedahkan identiti pejuang-pejuang yang dibantunya. Beliau memilih untuk menanggung kesakitan daripada mengkhianati mereka. Selepas perang berakhir pada tahun 1945, Sibil dibebaskan dalam keadaan kesihatannya amat terjejas akibat penyiksaan yang dialaminya. Pada tahun 1948, beliau dianugerahkan George Medal oleh kerajaan British atas keberanian luar biasanya. Beliau merupakan wanita pertama di tanah Melayu yang menerima anugerah tersebut. Sibil meninggal dunia pada 12 Jun 1948 akibat komplikasi kesihatan yang berpunca daripada penderitaan semasa dalam tahanan Jepun. Hari ini, nama Sibil Kathigasu diabadikan sebagai lambang keberanian, pengorbanan dan kemanusiaan. Beliau membuktikan bahawa seorang wanita mampu menjadi benteng negara bukan dengan senjata, tetapi dengan keberanian, prinsip dan kasih kepada manusia. Malaysia tidak akan melupakan jasanya kerana sesungguhnya legenda tidak akan mati. Mereka boleh menyeksa tubuhnya, tetapi mereka tidak pernah berjaya mematahkan jiwanya. Penghargaan dan penghormatan buat semua pejuang tanah air yang berkorban demi kebebasan negara.